apabila sebuah parti besar tumbang di satu negeri yang mungkin dianggap biasa, tetapi apabila yang tumbang itu adalah antara tunjang utama kerajaan persekutuan, persoalannya menjadi jauh lebih besar. Adakah ini sekadar kekalahan tempatan atau amaran awal kepada seluruh landscape politik negara? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Saudara-saudara yang dihormati, keputusan pilihan raya di Sabah telah menghantar satu mesej yang tidak boleh dipandang ringan. DAP gagal memenangi mana-mana kerusi yang ditandingi. Kekalahan menyeluruh ini bukan sekadar angka, tetapi satu tamparan politik yang mencetus persoalan tentang tahap sokongan rakyat terhadap parti tersebut di luar kubu tradisi. Ini bukan soal Sabah semata-mata, tetapi soal bagaimana rakyat melihat parti-parti nasional dalam konteks semasa. Hadirin yang budiman, realiti politik hari ini menunjukkan bahwa kekuatan kerajaan Madani sangat bergantung kepada keseimbangan antara parti-parti dalam gabungan. DAP memainkan peranan penting dari segi bilangan kerusi dan sokongan parlimen. Maka apabila prestasi parti ini merosot di satu negeri, kesannya tidak dapat dielakkan daripada turut dirasai di peringkat nasional. Persoalan mula timbul jika sokongan terhadap DAP semakin mengecil, mampukah struktur sedia ada terus bertahan? Rakan-rakan penonton, penting untuk difahami bahawa politik Sabah mempunyai dinamik tersendiri. Sentimen kenegerian, identiti tempatan, dan penolakan terhadap parti luar memainkan peranan besar dalam corak pengundian. Namun begitu, mesej penolakan terhadap parti nasional tetap membawa makna yang lebih luas. Jika pola ini mula berulang di negeri-negeri lain, ia boleh menjadi petunjuk awal perubahan sokongan rakyat menjelang pilihan raya akan datang. Saudara-saudara yang dihormati, kerajaan hari ini bukan sebuah kerajaan yang berdiri atas satu parti dominan. Ia terbina atas kerjasama pelbagai gabungan dengan kepentingan berbeza. Kestabilan kerajaan bukan hanya bergantung kepada bilangan kerusi, tetapi kepada sejauh mana kesepakatan itu dapat dikekalkan. Dalam keadaan sokongan rakyat yang semakin cair, setiap keputusan boleh menjadi lebih sensitif dan berisiko. Hadirin yang budiman, dalam suasana ini, spekulasi tentang masa depan kepimpinan negara tidak dapat dielakkan. Jika berlaku perubahan besar dalam sokongan rakyat, maka laluan kepada peralihan kuasa sentiasa terbuka. Gabungan pembangkang sedia menunggu peluang, manakala parti-parti dalam kerajaan sendiri berdepan tekanan untuk mengekalkan kepercayaan pengundi. Ini menjadi arena politik negara semakin tidak menentu dan penuh tanda tanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekalahan besar di Sabah mungkin tidak menjatuhkan kerajaan hari ini, namun ia jelas menjadi isyarat amaran bahawa sokongan rakyat tidak boleh diambil mudah. Landscape politik Malaysia sedang berubah dan parti-parti nasional perlu membaca mesej ini dengan serius. Persoalannya kini, adakah keputusan di Sabah sekadar episod terpencil atau petanda awal perubahan besar kuasa politik negara? Mampukah kerajaan Madani bertahan hingga pilihan raya seterusnya atau rakyat sedang menilai alternatif lain? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.